Tu dia. Lagi satu kali. Ui, mantap. Ui, mantap. Aduh, mak. Okay, abang on duty. Ini kerjanya. Berapa lama lagi? Minta maaf, mak halalkan segalanya tau. Okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum dah. Hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Ini adalah video 2 hari sebelum raya. InsyaAllah kita akan beraya hari Isnin. Tak Ahad Isnin macam tu sebab tak tahu lagi kan. Jadi untuk ini hari ni kita buat dodol, sekejap lagi malam buat lemang. Jadi video ni Rozek akan gabung. Okey, jom kita start. Kita punya momen-momen sebelum hari raya. Dekat sini ada abang dengan mak, ada adik sekali. Sekarang ni kita tengah buat dodol original. Original. Mata dah bahaya mata. Dia ada apa lagi? Resipi dia. Ha. Resipi utama dia kita gunakan santan. Santan yang banyak baru dia berlemak. Santan 8 biji. 8 biji santan. Lepas tu halia. Merapulah kau ni. Tepung pulut, santan, sedikit garam, gula putih dengan gula Melaka yang dicairkan. Nak wangi letak daun pandan. Ini dodol asli. Kita ada dodol apa ni, Mak? Selain asli? Banyak asap ni. Ada pandan. Ada api lah, tak apa ke? Ada pandan dengan dodol durian. 3 jam setengah juga nak kacau ni memang sado. Sekejap lagi tukar-tukar. Lepas mak, abang, lepas abang, adik, lepas tu Rozek, lepas tu bapak. Lepas tu nanti kita kena simpan banyak tenaga. Nak buat lemang pula malam ni. Malam ni atau malam raya. Nanti Rozek campur-campur je. Dodol ni nak sedap, kita kena guna kayu api. Kayu api. Orang sekarang ni dia guna dapur gas, tak sedap. Ni kayu rambutan original. Ini durian juga. Ni. Barulah rasa dia rasa buah-buahan. Lepas ni kita tukar manpower pula. Tengok manpower pakai kem plekat. Pakai kem plekat. Kita lari masuk dalam balik. Sahabat tadi, Rozek baru interview mak, tiba-tiba masuk order pisau. Jadi kan, sekarang kita dah pakai website. Nanti Rozek letak link dekat komen macam mana website Rozek ni berfungsi. Terus buat pembayaran je, nak tunjuk alang-alang. Macam ni, masuk. Rozek melaporkan sekarang ni kita nak cari kayu untuk nak tambah api dekat dodol. Dia tak pakai api pun, dia pakai bara tapi nak bagi bara dia kuat lah. Abang cari kayu dulu. Boleh kayu ni boleh? Kayu ni. Kecilnya. Pisau bang. Boleh ya? Kecil insyaAllah boleh. Kita pakai mana yang ada je. Tebal kayu ni. Kayu ni tebal. Ish. Boleh, sikit-sikit boleh. Jangan pandang rendah. Kecil-kecil cili padi pisau ni. Kayu api ni, kalau kita dah potong separuh macam ni, kita just patahkan je lah. Wow, kalau abang pakai kaki pun kuat. Lepas tu pakai pisau? Pisau kaki yang patah. Lagi sikit. Pakai pisau je lah. Sikit je. Oh, ini pisau lasak. Nampak tu, punya tebal. Tebal sangat kan, biasa kita guna kayu api yang kecil sikit. Tapi tak ada kayu api kecil dah habis kan. Kayu api kecil. Nampak besar-besar je. Okey, jom. Kita letak. Tengok tu pisau, kecil-kecil cili padi. Jangan pandang rendah, sebab tu nama dia pisau lasak. Kalau nak pergi camping ke buat aktiviti outdoor, kena ada standby satu. Untuk nak. Sebab kalau kayu api dia kalau kayu kering dia keras sikit. Kalau kayu setakat kayu-kayu macam apa? Macam ni kan? Ni sekali tebas je ni. Ni pisau lasak kan? Wow, amazing. Okay mak, bagi anak kacau pula. Sekarang turn Rozek pula kacau. Dia sebenarnya sahabat kan, kalau dia masih cair, kepenatan, kesusahan kacau tu tak susah sebab dia masih lembut macam tu. Bila dia dah keras, susah. Nanti bila dah keras kita kena tinggal. Sebab orang yang kacau tu memerlukan kekuatan. Adik punya pengalaman kacau dodol sejak umur berapa? Cepatlah dek. Dia tak nak lagi ya? Dia tak nak. Lepas lah. 2 tahun lepas.
2 jam hasil macam ni. Sabarlah saya tunjuk. Okay, sekarang ni dah hampir Mana 2 jam awak ni? 2 jam hasil kita macam ni. Okey, cantik lagi. Ada orang ni suka ni. Dia suka cair-cair macam ni. Kalau biasanya kalau orang kampung dia suka yang pekat-pekat sikit. Kental tu. Ada orang panggil ni dodol. Dodol cair. Dodol cair. Kenapa tak pakai kasut? Menikmati alam. Aduh. Cita-cita adik jadi cikgu. Tengah kata semalam mak tak kasih adik keluar. Adik merajuk. Tadi dengar cakap mak tak keluar. Kecil-kecil nak merata pergi mana-maunya. Ya, mak bagi. Tak keluar lah esok raya. Malam raya biasanya kita tengok cerita best kat TV kan. Tapi dah besar ni. Oh betul lah. Semua main phone je. Betul. Cepat. Anak-anak abai tak TV. Kita ada ni lah pekerja baru lah. Ni tolong kipas sikit. Oh, berapa ni? Kita nak bayar gaji yang kecil ni. Bagi bunga api je lah. Bunga api. Atik. Bunga api dengan cun. Atik upah bunga api boleh? Bunga api. Boleh? Atik cakap. Atik, kalau upah bunga api saja boleh? Ya. Bukan boleh ke tak boleh? Tekan nama-nama. Boleh lah. Sahabat dia dah nak makin pekat, lepas tu dia menyusut. Lagi mak lagi. Sejam lagi siap lah. Kalau api slow sikit, bolehlah santai-santai kacau. Ni abang dah keluarkan dah. Hari ni Rozek pakai tudung lain sikit. Mungkin nampak tembam, tapi tak apa. Still Rozek TV. Rasa? Tu tengok. Adik rasa ke? Adik puasa ke tak puasa ni? Sila puasa. Puasa lah. Muka fresh lagi. Mengharapkan diri. Oh, ya ke? Koktel dia semalam. Dia nak koktel dia? Dia buka pukul berapa? Sampai 9 malam. Konten Pukul 6 tak habis bang. Tak habis bang. Yang tu banyak. Tengah berbincang sahabat. Anak-anak nak makan koktel. Bukan koktel tu. Buku. Oh nampak tu. Ni pun dah rasa sini dah. Kan bang rasa sini kan? Dia berat. Tolak tu kita rasa berat. Maksudnya dia dah nak pekat dah ni. Dia pedih-pedih. Asapnya sikit mata. Hati kena kental kacau ni. Tapi nanti dapat tak banyak weh. Suku lah, tinggal suku. Selepas 4 jam, mari kita tengok hasil dodol asli. Lihat. Yelah dah jadi. Tu dia. Lagi satu kali. Berat tu. Dah. Cantik. Puas makan ni. Berat. 4 jam. Sahabat, ini dia hasilnya. Angkat. Kita kena angkat sebab nanti dia akan beku sendirilah. Dia akan beku lagi. Dia makin kental. Bila dia sejuk dia akan kental. Berat nampak tu. Ketal-ketal kan. Masukkan dalam ni. Bekas dalam. Abang, cara dia kena pakai daun pisang. Buang tu. Bawa. Untuk kepek tu. Lepas tu Ana masuk sini. Masuk kan? Masuk. Tarik. Ui, mantap. Tapi macam berat je tangan abang, tak berat? Tak. Ui, mantap. Cuba abang tuang terus tak lihat. Boleh? Dia kalau pakai ni lagi senang ah. Dia buat apa? Dia pasang ada minyak untuk kita nyalakan pelita. Rumah jiran dah ada dah pelita. Ni dah? Belum. Satu. Cantiknya lemang ni. Cantiknya lemang. Dia punya Saya sekata. Berapa batang pak? 2, 4, 6, 8, 10. Okey, abang on duty. Ini kerjanya. Berapa lama lagi? Kita kena selalu alih lemang ni. Kalau kita tak alih lemang ni, nanti dia ni jadi keras masak sebelah. Jadi kita kena selalu alih lah. Barulah dia masak sekata. Ilmu ni turunkan dari siapa? Ilmu turun-temurun lah. Daripada bapak. Bapak kepada bapak. Saya tolong pusing saja. Bapak kepada bapak. Tadi bapak buat apa pak?
5. Lepas asam. Pasal. Kita punya lemang ni syak juga siap ni. Ada mak kau. Bapak tadi start pukul lepas asar. Dan kita ambil pukul 5 lah. 5. Sekarang pukul 7. Oh, lagi 2 jam lagi. 2 jam lagi. Kita minta-minta esok raya. Sekejap lagi, maghrib kita rehat kejap. Kita tolak api dulu ke sana. Kita rehat sekejap. Kita buka puasa. Lepas buka puasa kita sambung balik bakar. Kita pun nak makan juga, lapar ni. Benar. Udah tidak sahur. Rozi tak sahur hari ni sebab penat sangat. Semalam tidur pukul 2.30 pagi. Rozi nak pasang pelita. Pagi malam anak-anak buah nak main bunga api. Barulah raya. Waalaikumsalam. Raya pertama kita tahun ni lain dari yang lain sebab kita menguruskan 1 ekor kambing. Kita kasih golek. Tolong golek. Okey, kambing golek. Mantap. Wush. Kambing 1 Syawal. Okey, tu. Ini menu kita. Ada mi seafood. Lepas tu ada kambing bakar. Mi kuah seafood. Ada ketam, ada udang, ada sotong kering. Okey, kita ambil gambar. Cuba ucap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ateh. Cakap apa? Amir, selamat Hari Raya. Maaf Dali dan batin. Okey. Acu sini lighting. Lighting sini Acu. Okey. Selamat Hari Raya semua. Cakap selamat Hari Raya. Raya. Okey. Belum. Cakap apa? Dah. Maaf Dali dan batin. Okey, Umi pula. Sini. Selamat Raya, maaf lahir batin. Okey. Cepat. Satu kali dulu. Ha? Selamat Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, ini bapaknya, ini mini bapaknya. Okey, lagi? Adalah pelik buta bapa. Gambar family abang dulu. 2, 3. Tak cukup seorang lagi. Kau kenapa macam sedih je? Kepala. Adik tidur. Sekejap lagi sekali Ada tak lagi lah. Semua tengok sini. 1, 2. Ateh tengok sini. Macam cantik ni abang teh. Pandainya Fakih. Senyum. Cantik semua. Okey. 100 kali tekan. Okey dah. 1, 2, 3. Bapak senyum. 1. Bapak senyum bapak. Senyum. Mak senyum. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Okey dah. Adik dengan abang je perform. Umpan dulu. Ya, 1 je. Tengok situ ke tengok adik. 1, 2, Depan je ni. 3. Aku setting. 2, 3. 2, 3. Okey, lagi. Masuk abang. Abang rapat sikit, abang gaduh ke? Gaduh. 1, Syah rapat sikit. Mana ayah awak? 1, 2, 3. Okey, freestyle. Jangan main dek, jangan sentuh. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3 freestyle. 1, 2, 3. Okey. Dah. Selamat Raya Mak. Ana minta maaf buat salah dengan Mak. Minta maaf. Minta maaf Mak. Mak halalkan segalanya tau. Okey. Bye. Pak, terima kasih awak selalu tolong Ana. Ana minta maaf tau. Sama-sama. Aduh sedih. Dah. Dapat tengok apa nama tu? Air gula. Kalau habis saya punya makeup dah. Makeup saya sudah habis. Atin makan kali ke berapa dah?
Ui, tebal. Okey, Umi. Umi ada dek raya tahun ni. Fuya. Kak Teh, mana kita nak buat video ni Kak Teh? Itulah. Nak record, nak ni. Macam mana? Sebab tak ada orang nak tolong kita. Tak apalah. Okey. Kak tak ada salah Kak Teh. Macam banyak je cik ingat balik. Kadang ada falah ni kita tak sengaja dan kita sengaja. Wow, emas baru. Baru. Teh, tengok tebal. Baru boleh beritahu. Okey, tebal. Okey lah. Selamat Hari Raya Kak Teh. Maaf saya batin. Nah, minta maaf tau. Kak Teh bersama juga. Minta maaf juga. Okey. Ya, cium sikit. Okey dah. Wanginya Mak Teh. Okey, saya dapat duit raya. Yeay, duit raya. Sedapnya Teh makan. Ni makan mi apa? Mi seafood. Ya. Okey. Oh, macam tu. Ate suka sangat ke makan mi kuah? Dia makan banyak kali. Ate suka? Ya. Dia makan banyak kali. Mak, kejap ni apa ni? Raya-raya ambil kelapa. Ambil nyok. Raya-raya kita makan kelapa dahaga. Anak-anak balik Sekarang kan ni, cuaca nak panas. Nyok muda. Cantiknya mak. Muda-mudi. Tu ambil kelapa. Dan kelapa raya-raya Anak kita makan balik. kelapa. Adik, Abang Cik. Apa buat tak? Abang Cik suka minum air kelapa ke? Ya ke? Abang Cik, muka Abang Cik samalah dengan ayah. Inilah cakap. Kembar ke? Okey. Nah, ikut Abang Cik. Cakap. Abang Cik cakap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf, Maaf. Sahih Sahih. dan batin. Terima kasih. Okey. Banyak nampak kelapa. Ya. Memang sembunyi kat belakang tu. Tapi kelapa ni dia tua sikit. Dia tak boleh ambil dia punya isi. Dah Kenapa? keras. Oh, ya. Dah tua sikit. Isi dia keras. Ni mungkin muda sikit. Ni mungkin yang ambil yang semalam tu. Oh. Abang ni memang berpengalaman je. Sebab setiap kalau dia balik, memang dia akan ambil. Satu panggil apa ni, Mam? Satu tandan. Satu tandan. So dia cakap dah tunggu dia balik baru ambil satu tandan. Jadi, bila abang balik, baru kita orang dapat minum air kelapa banyak-banyak. Dah tak ambil dia punya isi lah. Kita ambil air dia je. Sebab keras kan? Jadi keras. Oh lah sahabat. Dah.